you saying that you had a better chance without me, that you wish you had made plans without me. Look, I hate to make this song about me, but I really wanna tell you that I still get goosebumps whenever you call. When I put buat kerja aku. Ni macam tempat kerja aku dah. Spot kerusi, laptop, buat kerja kat sini. Okay. Azri hantar. Terima kasih Azri. Okay, bye-bye. Sekarang pukul 7.20. Aku nak bersiap ni, nak keluar pergi makan dessert dengan family aku, spend time dengan family aku. Aku dah lambat dah sebab tu aku tengah rushing. Aku nak buat intro je. So jumpa korang kat sana je. Okay? Aku nak pergi mall. Bye. Jom. Okay, dah sampai. Baru sampai. Nak pergi Binsu. Okay mama? Tinggal apa? Tu mak kereta. Jom. Ini kan? Hah? Ada suka ni kan? Tak nak. Nampak ni mama baca. Mato. Tak bayannya. Ini haramunya. Sayang. Tinggi sangat. Dalam video kat Arunca. Jadi tak apa tu putih. Tak. Menjerit rentak. Ada nampak. Kalau letak pun kata apa? Baby, you make me feel fine when you got your hands in mine. You've been on my mind lately, I tell you all the time. Baby, you make me feel fine. Sedapnya. Habis. Everybody, we get into it. Kita dah balik. Malam ni, hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu ke? Sabtu. Malam ni aku nak stay up sebab aku ada 2 video nak kena edit. Video kerja, video YouTube ada 2. So kita akan stay up malam ni, okay? Itu je lah, okay, bye. Good night. Aku tak record. Tengoklah macam mana, okay? Kita jumpa korang lepas aku vlog pula, okay? Bye. Aku nak bagi tahu ni sedap. Susu soya berperisa jagung. Aku minum terus terkejut. Lepas aku baru nak makan kacang. Bersedap, pedas, manis.
stream 90s love. Yo. Bye. Tak bawa kamera. Hujan. Sekarang ni hujan. Lock ke? Kau nak pergi bakery. Sejuk. Panas belum Hana. Mana belum? Mana belum? Lu nak mana? Okay, terima kasih. Mana kakak aku gini? Pusing ke? Dah beli roti, beli mainan pula. Kuatnya angin. Satu je. Ni. Aku tak slowkan kipas lagi. Tapi sekarang ni nak edit video, reply email dengan adalah banyak lah. Sekarang dah pukul nak buat time lapse macam biasa lah. Just make you anxious. Kan lagu tu best juga. Goosebump. Sejuknya lah. Aku try nak buat ikat. Whatever. Kejap. Sekarang dah pukul 12. Tengok muka aku. Eye bag. Dia datang balik sebab tak jaga waktu tidur. Sekarang dah 12.45. Mak ayah aku dah tidur. Aku tak start lagi edit video. Aku nak start patutnya. Aku buat apa lagi? Aku tengok drama. Tengok C-drama Chinese. Habis dah. Lepas tu aku reply email. Merahnya muka aku. Aku nak cuci muka sebab aku macam dah start mengantuk. Aku nak segarkan diri aku. Aku nak cuci muka. Aku nak buat kopi tapi tak ada kopi kat rumah ni. Dah habis. Aku tak stock up lagi. Lengahnya. Pinggang aku dah terseliuh ni tau. Pinggang aku aku dah cakap banyak kali. Pinggang aku terseliuh sebab semalam aku exercise over exercise. Dia macam boleh jalan dengan elok. Tetapi bila aku nak ambil, faham tak macam badan kau ke sini, kau nak pusing ke sana, itu sakit. Aku pergi buat lagi. Oh my god, asal aku buat. Tapi itulah sakit. Aku nak bagi tahu tu je. Aku nak cuci muka aku. You've been on my mind lately, I tell you all the time, baby, that you make me feel fine.
nak beli barang lagi. Tapi bukan barang saya. Balik ni edit lagi. Oh, aku tertidur kat ruang tamu semalam, sakit tengkuk. Salah tidur. Okay. Apa ni? Ada apa-apa? Tekuk. Muat lah. Tak siapa suruh besar ni? Saya jumpa. Sedap-sedap. Okay, jom. Oh, tapi ada kotak juga. Kau nak kotak? Okay, aku ambil lah. Bapak berat. Hari tu tak ada. Hari tu ada tapi tak banyak. Tak jadi sebab tadi aku ambil tu. Apa tu? Kotak. Air kotak soya nak? Tak nak lah. Mami, saya beli lagi. Ayo. Tapi ni jagung sedap. Dah beli hari tu sedap. Kita beli kotak. Okay. RM20. Are you kidding me? Okay, tak apa. Lupa. Oh aiskrim. Oh dia krem tangan. Yelah, kena berhentilah makan. Kami tak makan lagi. Wow, tayar dia pakcik bawa. Hebatnya tayar rainbow. Berhenti sebentar. Rehat bersama KitKat. Bukan rehat bersama McD lah. Orang yang kita buat mukbang. Bang. Wih, sedapnya. Nak rasa sikit boleh? Pulau. The best part. Tak sedap. Nak Dah makan. Memang sedap. kentang. Ramainya manusia. Maghrib-maghrib. Tengok lu. Makan dulu. Respect. Kau tengok mana? Siapa? Dia marah. McD ni kenapa peduli sos? Dia brand apa paketnya? Sos yang kita selalu guna ni. Tak, yang sos cili McD. McD punya pedas sikit. Oh, tak siapa. Kalau yang KFC punya live. KFC ni live. Sebab ada yang Maggi punya kat rumah tak sedap. Cukup puasa kita ni. Bye. Bye. Alah, cermatnya makan jauh. Cermatnya.